Kenapa nak ubah? Kekal je macam dulu, kan senang. Aku mula tanya balik satu soalan. Kalau kerajaan ni cuma fikir nak popular dan nak kekal berkuasa, kenapa mereka sanggup buat benda yang mereka tahu ramai orang akan marah? Lebih senang kalau mereka tak usik langsung subsidi petrol. Semua orang gembira. Tak perlu hadap kritikan setiap hari. Tapi masalah subsidi bukan ialah duit subsidi bukan semuanya sampai kepada orang yang benar-benar memerlukan. Lagi banyak seseorang guna petrol, lagi banyak subsidi dia dapat. Berlaku juga ketirisan, penyeludupan. Akhirnya, kerajaan terpaksa tanggung bil subsidi yang semakin besar setiap tahun. Jadi, pilihan yang ada cuma dua. Teruskan sistem yang bocor sebab takut tak popular, atau berani buat perubahan. Berani buat pembaharuan walaupun akan dikritik. Adakah budi 95 sempurna? Mungkin tidak. Tapi aku boleh faham kenapa kerajaan ambil keputusannya. Sebab kalau tak mula sekarang, lambat laun, negara tetap perlu bayar harga sistem subsidi yang tak lagi mampan. Keputusan yang paling tidak popular adalah keputusan yang paling sukar tapi perlu dibuat. Setuju?